Man. Oh. Sal, Kau baru tak? tak bawa apa pun. Oh. Faham. Last bila kau mandi Mandi pun. Lama tu tak dengar perkataan tu. Kira hari ni kau tak mandi lah? Tak, asal. Oh. Semalam? Tak lah. Hari-hari mandi buat apa? Apa ke hari-hari mandi? So tadi hobi kau apa Tak mandi lah. Aku rasa kan, kalau lagi lama aku tak mandi, lagi challenge untuk diri aku. Oh. Kira kau dah macam atlet atlet tak mandi. So kau dekat rumah kan? Kalau kau sekali mandi kau pakai sabun apa? Sabun? Amdu. Oh. Sekejap, aku ada pernah snap gambar dia. Sabun ni lah aku pakai. Ini memang sabun. Tapi ni sabun basuh pinggan. Kau tak boleh macam ni lah. Kau kena pakai something yang sesuai dengan kau ni. Kau pakai ni. Kau pakai ni. Uish. Kau pakai ni daripada Buff Garden. Man. Ni baru baik untuk kau. Ui, ni kalau buat kat perhiasan bilik aku ni cantik ni, Man. Bukan buat perhiasan. Pakai Lan. Pakai, bukan buat perhiasan. Dalam ni ada niacinamide dengan hyaluronic acid, kau tahu tak? RM36 dapat 2. Nah Lan, pakai kau. Kau bagi aku ke? Bagi kau dah. Tak payah, Man. Kau bagi next month lah. Bulan depan. Asal? Aku bukan apa, Man. Aku baru lagi mandi, Man. Aku nak cukupkan sebulan tu, baru cycle. Baru mandi baru. Sini. Okay, ingat, Man? Oh. Lan, kau ambil je, aku bayang kau. Berapa? Tak. Apa Lan, aku mandikan kau Lan. Tak payah, weh. Aku ikhlas tak mandi ni.